Okay, part 2 kita punya lawatan ke museum Darul Rizwan. Itu shelter. Nanti hang akan edit dalam CapCut lah. Tak pun, aku letak full raw. Tak ada apa nak diedit. Dia nak kena belajar lah sebab aku nak edit influencer. Influencer. Jom lah weh, kita dua. Nak mahu influencer. Aku tak mahu kau kena berpengaruh. Masa Pak Azlan SSTP, USTP, PHTP, Mama, Kubu Pelindungan Serang Udara. So how it work lah. Dia masuk, mesti dia tak masuk dalam ni kan? I think so. Ni, tak ni kan? Terowong ni terkejut. Nak masuk dah. Jom. Oh, serangan udara. Panik. Selamat. Oh. Kan hidup. Tu kubu betul lah kan? Betul. Explorers kan? Best gila weh. Tak video je. Menariklah museum dia buat free ni. Kita kena banyak pergi museum. Belajar tentang sejarah kita. Macam tu je serangan udara dah. So kita selamatkan. Nasib baik tak ada asap-asap kan. Oh kan. Nak cakap Vietnam aku macam tu kot. Orang kau ni. Dekat Penang pun ada yang kubu tu. Ada. Ada. Ada orang lama-lama. Museum perang. Ting. Oi. So, tak ada apa lah. Permainan tradisional je. Oh, bosan. Di tepi sana ada apa lagi? Cek selfie tu. Cantik. Nampak kita kat rumah kampung ni. Aku dah orang cahaya. Dia gelap je. Boleh pilih. Sang kisah sikit. Okay. Oh, nak nampak ke ni. Tapi kan nampak macam logik lah. Kita ke sini. Ke situ. Menarik. Oh, tu lompat-lompat. Tu guli. Guli. Nak main dengan Amin dulu. Guli dulu kecil main. Koleksi guli. Semua. Nak flashback balik ke? Panas. Main kad. Lah ni budak nak main kad lagi. Hang tahu kad tu? Kad apa? Dong tepuk tu. Kad tepuk tu. Oh. Sekarang budak-budak mana main lah? Kami kan tak nampak kan collection. Rubber. Aku dah tua weh. Kita dah tua. Nampak ayah. Tu je. Asyik Pergi. Nampak sikit pasal Ipoh ni. So,
Uncle tu saja, habis dah. Thank you Uncle. Okay, masuk terowong, ada permainan tradisional, tu je. Okay. Thank you Uncle. Best, masuk-masuk tu sound effect tahu. Museum Darul Rizwan. Tapi memang yang dari dia kat sini lah, buat kat sini. Memang ni asal rumah. Ini asal rumah? Dia tahun lepas 100 tahun. Oh, 100 tahun. Ni semua rumah. Asal. Dulu siapa yang duduk masa 100 tahun tu? Tokyo biji timah. Fukit nama Cina punya rumah lah. Baru ni dia punya cicit, cucu dia ke cicit dia datang. Dah, tapi dia orang duduk Singapura. Oh. Ni asal rumah, kemudian Perang Dunia Kedua 1941 Jepun datang. Kemudian rumah ni ada orang kata dijadikan pentadbiran Jepun, kemudian dijadikan pentadbiran British. Kemudian bangunan lepas dah merdeka apa semua, pejabat SPA duduk di sini, kemas pun duduk di sini. Last ni kita dapat museum lah. 100 tahun lah. Tapi dia punya cucu dia kata dalam ni ada terowong. Oh. Bawah tanah. Dalam ni? Petang cerita dia pun family dia pun duduk abad kot. Ya, sebab dia tahu, sebab dia kecil. Dia daripada kecil dia duduk kat sini. Oh. Di sini kita. Itu ada satu dia punya cucu lah. Kan dia datang kan? So dekat dalam ni dia Dalam tu dia Laluan rahsia. dekat dulu ada bilik bacaan, sekarang jadi pengarah punya bilik. Bawah tu. bawah Oh. tu terowong. Memang ada macam terowong boleh masuk kan? Boleh masuk, tapi dah sekarang dah tak ada dah. Dia dah kambus dah. Oh. Terowong tu ke mana tak tahu? Terowong tu pula asalnya diorang cakap dia lepas ke, kan depan ni kan hotel Riverfront kan. Depan tu ada sungai Kinta kan. Betul. Laluan tu. Oh, macam escape route lah. Dia pergi. Tapi sebab faktor pembangunan dah buat jalan apa semua, dah tak ada dah. Kemudian di St. Michael, sekolah St. Michael, tepi depan Ipoh ni, ada terowong tak? Yang terowong juga. Tapi dia dah ditutup. Orang sini. Tak, kami Penang. Oh, Penang. Penang. Depan ni ada pada Ipoh kan. Depan pada Ipoh ada sekolah St. Michael. Dalam tu ada terowong. Junction sekali dengan yang ni lah. Junction dia percaya tension lah. Kemudian ada mahkamah syariah tu kan. Mahkamah tinggi. Bangunan dia semila macam ni. Dalam tu ada terowong tak? Bawa banduan apa semua. So bawah tanah ni ada macam satu network lah. Sampai macam satu network macam tu. Dia bukan dulu punya style, zaman-zaman tahun 19 ke kan, memang ada terowong. Salah satu sebab diorang terowong diorang buat asal diorang nak defend, sebab aircraft datang daripada Jepun. Diorang tengok ada je tempat yang berpenghuni dia akan bom kat Jepun. Jepun dulu kan kamikaze, dia jahat je. Dia bagi je, dia tak bagi can lah. That's why dia buat terowong tu. Dulu kalau kita flashback balik, kita imagine balik, bukan macam ni sekarang. Dulu hutan banat ni. Ada je sikit bangunan sini sikit, sini sikit, yang lain semua hutan. Dulu memang Cina dia boleh buat rumah ni sebab dia Tokyo biji timah. Cina kan terkenal, Ipoh ni terkenal dengan biji timah. Betul. Salah satu sebab diorang datang, dia sebenarnya orang yang orang kata apa, penjajah ni datang, dia ada misi dia. Dia bukan saja datang. Ada kepentingan dia. Ada kepentingan. Dalam salah satu sebab biji timah tu sendiri diorang nak bawa balik. Tahu sebab apa biji timah tu? Kau ada buat apa? Buat apa? Cuba teka. Buat apa? Buat peluru. Buat apa? Peluru lah. Buat peluru kan? Dia punya bullet tu. Kan bila tembak, casing ni, kerongsang ni. Kerongsang. Bukan saja dia orang jajah. Ingat saja datang. Selain daripada getah, kelapa sawit, kita kan kaya dengan hasil bumi, hasil negara kita. Itu biji timah adalah tu lah. Ada lagi now biji timah. Biji timah kita sekarang, dulu kita nombor 4 dari dunia. Sekarang kita dah nombor 9 atau 11. First di China, nombor 2 di Indon, nombor 4 atau nombor 2 di Indonesia. Sekarang tengah ni, tengah aktif. Kalau di Perak, di Pekanbaru Hulu still aktif. Ada lagi Pekanbaru Hulu. Ada.
Ingatkan dah tak ada dah. Ada lagi. Hasil movie tu ada lagi lah. Ada. Tapi yang ada Indon pun antara pengeluar bilik timah yang terbesar. Dia selain bilik timah, dia bukan habis di situ tau. Dia bilik timah ada dua jenis. Satu di orang kata apa, kena korek. Kemudian ada yang sisa-sisa dia tu pun dia ada grade. Dia bukan satu kita ambil, kita proses dah habis, bukan. Dia ada grade dia. Kemudian dia letulkan, dijadikan satu. Kalau begini atas ada nampak yang seketul kan. Itu dia orang jongkol tu dia menjual. Kemudian dia leburkan, kemudian dia buat apa yang dia orang nak buat. Bulat ke ti sardin dengan contohnya kan. Contoh. Lepas dah habis bilik timah tu, macam contoh dekat kawasan tu, bukan habis di situ je. Dia boleh buat lagi something. Lagi bilik hasil apa timah tu, bilik timah tu dia boleh buat lagi satu benda. Berbaloi lah. Dia buat kaca pula. Dia pakai tu. Kaca-kaca. Ni kaca ke jadi timah juga boleh lah. Bukan bilik timah, dia punya sepihan dia. Oh, yang sepihan tu apa? Dia bukan habis di situ je. Sebab bilik timah dia dua. Satu yang seketul keluar, satu lagi dia kena bom. Bom dia pecah. Itu ada high grade dah. Sebab bilik timah dia macam batu besar. Dalam tu ada sikit-sikit kan. Dia orang bom. Macam tempat kawasan tu dia orang bom. Kemudian dia korek kan. Ada yang korek, ada yang pakai mesin. Kat Tanjung Tualang tu kan ada pakai mesin besar tu. Itu pergilah tempat situ Tanjung Tualang. Itu di bawah kerajaan negeri. Bawah anak syarikat dia GLC, MBE. Oh. Tapi itu hanya kapal korek yang sedia ada. Tapi dia tak aktif lah. Mesti boleh masuk tapi memang panas lah. Saya saja kalau nak pergi pagi. Jangan pergi macam waktu-waktu macam ni. Waktu panas. Kawasan Lombong lah. Dia kawasan Lombong, tapi kawasan ni sangat cantik. Dia dia punya pandangan dia cantik, ada maze lagi kat dalam tu, pelbagai lah dalam tu. Kat mana Tanjung Tualang? Tanjung Tualang. Tanjung Tualang kawasan mana? Dekat nak ke Kampung Gajah. Dekat nak ke juga lah. Dia tak dia luar lah. Luar Ipoh. Kampung Gajah kat sini kan? Kampung Gajah dekat dengan Teluk Intan. Dia Batu Gajah. Betul. Luar sikit daripada Batu Gajah. Okey. Situ pergi. Nanti search je kapal korek Tanjung Tualang. Situ pergi. Cerita Mamat Khalid ke kat situ? Ada juga. Dia tapi memang Ipoh ni memang terkenal dengan bilik timah. Sebab tu kalau tengok sekawan saya dia ada kerja buat jalan ni, yang dia orang repair jalan. Bawah-bawah semua batu-batu. Semua batu-batu. Still lagi sebenarnya bilik timah tu ada, cuma dia orang tak research yang betul-betul. Kalau research betul-betul habis jalan semua habis. Perak ni dah habis lah cerita dia. Habis cerita tu. Sebab kita memang Perak ni terkaya lah dengan bilik timah. Bumi dia. Kat Batu Gajah tu. Sebab tu Tanjung Tualang kapal korek tu besar. Kalau tengok gambar besar. Betul. Masuk pun kena pakai, kalau masuk dalam kapal tu kena pakai safety. Tapi memang dalam tu panas. Besi kan. Masuk tu panas. Tapi dia ada session dia pagi, tengah hari dengan petang saja. Masih beroperasi ya? Dia tak operasi lah. Tapi nak korek lagi. Tapi dia punya sekadar pengetahuan peninggalan sejarah. Ada lombong. Lombong tu kan. Sebab bila dia mengkorek, bila sekali korek bukannya kecil-kecil, cuma besar. So macam mana dia orang nak tak nak bagi orang mati dalam tu kan. Air lah. Itulah cara lah. Sejuk kan. Bukan sejuk, tak nak bagi kalau kita tengok Lombok, kalau dia mau korek, kita tengok bawah besar ni je. Oh, kedalaman tu. Ya, kedalaman besar ni. Okey. So macam mana dia orang nak buat? Takut nanti bila orang jatuh mati, ayo. Tu Lombong banyak. Tu yang orang cakap the mines kat KL tu sebenarnya the biggest tallest yang dalam, the deep one in the world tu. Sebab tu dia orang mines. Tak boleh buat apa. Itulah nak kambun macam mana? Nak guna pakai. Nak ambil tanah mana pula nak tambun kan? Tak tercukup kot rasa. Situ. Itulah dia punya cerita dia. Sama juga cerita dia yang ni lagi sikit bertopik dekat Penggalang Hulu. Okey. Komunis punya laluan. Betul. Kan? Dekat Lalas buat apa? Dam.
baru ni saya sembang dengan rumah saya sebelah tu ada homestay tau. Ada homestay. Kemudian dia ni dari Kedah, bekas tentera lah, askar. Saya sembang, saya tak kenal dia. Saya sembang macam ni lah, sembang kan. Dia kata saya pernah pergi kat Pekalai Hulu, dia kata. Zaman tu zaman Komunis lah, dia kata. Memang ada laluan tikus. Memang. Dan dia berhubung ke Siam tak? Ya betul. Kat Betong Dia ada hubung. Dia kata dekat area-area atas pada Lenggong kan. Boleh pergi terus masuk Siam. Betul. Bawah jalan punya Ya, laluan tikus macam ni lah, laluan tikus. Berapa hari nak jalan tu? Ya. Lepas tu satu faktor lah yang dah lama dan laluan tu dah tak guna. Satu faktor dia dah tak rupa jalan lah, terowong lah, tapi bahaya. Dia kata muat-muat orang. Muat-muat seorang. Ayang kan. So macam mana nak buat? Kabur dengan air lah. Tu yang buat dam, komunis punya laluan. Semua yang buat dam dekat apa? Dekat semua buat dam. Itu salah satunya nak tutup. Kalau tidak jenuh. Sampai hari ni. Sampai ke hari ni. Ya. Banyak tu sebab kalau tengok askar-askar kita, macam saya kampung dekat Lenggong, banyak askar-askar kan. Dia orang pergi buat latihan semua belah-belah sana. Sebab dia orang dalam masa yang sama dia orang jaga juga kita punya perairan kita punya tu in one. Itu salah satu dia punya cerita lah. Dan sejarah banyak. Kenapa muzium Ifri kat Taiping tak banyak? Kami ada, kalau di bawah kerajaan negeri, kami ada 7 muzium. Ini HQ kami. Kami ada 7. Yang Taipei tu jadi saya cerita. Dari 7. Ipoh, Kuala Kangsar ada 2. Istana Kenangan, Istana Kuning tu dengan Jisas, Galeri Sultan Azlan. Itu tahun depan bulan 6 akan buka, insya-Allah. Yang ke 3 dengan 4 yang ke-4 dengan 5, 4 dengan 5 ni di Batu Gajah. Satu rumah almarhum Sultan Azlan. Masa dia kecil, kami jaga. Masa tu almarhum Sultan kata rumah ni kena jaga. Dijadikan muzium lah sebab di bawah kami kena jagalah sebab titah tuanku pada masa tu jaga tu. Masa dia kecil dia duduk situ. Lepas dia form 1 umur dia 13-14 dia further study dekat England. Yang kelima tu di Batu Gajah rumah Datuk Lat. Itu bawah kami tu. Itu bawah kerajaan negeri. Kemudian kan di Beruas satu muzium Beruas. Kerajaan terawal dulu, kerajaan Gangga. Kalau buka teks kata 4 kata 5 itu. Kerajaan Gangga pernah dengar kan? Itu kerajaan tu lah. Itu pada zaman tu. Tak silap saya berapa belas juga. 5 bawah 17 bawah 18 lah. Sentri lah. Kemudian di Pasir Salak. Kompleks sejarah Pasir Salak. Yang tu JWW Birch lah. Itu tahun 18 something. Situ kemudian situ banyak makam-makam sultan. Situ pun ada cerita dia. Kalau di Muzium Taipei, Muzium Arkeologi Kota Tampan di Lenggong. Yang satu lagi Geoscience di Taman Cepaka.